Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk video pada kali ini, kami akan menerangkan berkenaan dengan tugasan 3 iaitu persembahan bagi kursus GPPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan. Jadi untuk ahli kumpulan, kami terdiri daripada 3 ahli. Ahli yang pertama iaitu saya, Nur Huzaira binti Fazli dari kelas Bahasa Melayu. Saya juga merupakan PPISMP ambilan Ogos 2024-2029. Saya Puteri Azalika binti Muhammad Hairi daripada ambilan PPISMP 2024-2029 daripada kelas BMA. Dan saya Nur Fakir Kisniah binti Muhammad Nawi daripada PPISMP ambilan 2429 dan daripada kelas Bahasa Melayu A. Jadi selepas ini kami akan menerangkan tentang 3 perkara, iaitu yang pertama, kualiti guru yang bertanggungjawab dan amanah. Yang kedua, kesan kepada pembelajaran dan pelajar. Dan yang terakhir sekali, bagaimana guru yang bertanggungjawab dan amanah mempengaruhi aspirasi murid. Jadi pertama sekali saya akan menerangkan tentang apa itu kualiti guru yang bertanggungjawab dan amanah besertakan ciri-ciri bagi guru yang bertanggungjawab dan guru yang amanah. Jadi apa itu maksud guru yang bertanggungjawab? Jadi, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, tanggungjawab itu sendiri membawa maksud kewajipan yang dipikul oleh seseorang terhadap sesuatu. Jadi, kalau dalam konteks guru pula, guru yang bertanggungjawab ialah guru yang sentiasa berusaha untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi dan komitmen terhadap perkembangan serta kesejahteraan pelajar itu sendiri. Jadi, terdapat beberapa ciri guru yang bertanggungjawab. Dan yang pertama ialah komitmen terhadap tugas. Guru yang bertanggungjawab akan melaksanakan tugasannya dengan penuh dedikasi, iaitu di mana guru tersebut akan melakukan suatu perkara dengan mencurahkan sepenuhnya tenaga dan usaha supaya sesuatu perkara yang dilakukan itu akan jadi hasilnya akan jadi lebih baik. Jadi disebabkan itulah guru yang bertanggungjawab tidak dikategorikan sebagai guru yang hanya melakukan kerja dengan melepaskan batuk di tangga. Jadi sebabkan itulah mereka dapat memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan dalam masa yang sama mencapai objektif yang telah ditetapkan. Jadi ciri yang kedua ialah menguruskan masa dengan baik. Guru yang bertanggungjawab ialah seorang guru yang mempunyai pengurusan masa dengan baik. Sebabkan itulah individu ini akan sentiasa menepati masa di mana mereka dapat hadir ke kelas pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi impaknya mereka dapat menyelesaikan tugasan ataupun objektif pengajaran menepati ataupun mengikut jadual yang telah ditetapkan. Sebabkan itulah dia akan menunjukkan disiplin yang tinggi dalam pengurusan masa dan dalam masa yang sama murid-murid juga akan menjadikan guru yang menguruskan masa dengan baik ni sebagai contoh teladan kepada mereka. Jadi ciri guru yang bertanggungjawab yang terakhir ialah prihatin terhadap murid. Jadi individu yang prihatin ialah individu yang mengambil berat tentang sesuatu perkara ataupun seseorang. Jadi guru yang prihatin akan mengambil berat tentang perkembangan akademik dan juga sasiah murid. Sebabkan itulah mereka sentiasa bersedia untuk membantu murid-murid dalam mengatasi cabaran, bukan sahaja dalam aspek pembelajaran tapi juga dalam kehidupan seharian mereka, di mana dalam pembelajaran guru boleh membantu murid-murid untuk faham tentang suatu topik ataupun untuk mereka menjawab tentang suatu soalan. Dan dalam aspek kehidupan seharian pula, mereka boleh guru-guru boleh membantu murid-murid dalam menyelesaikan masalah dari segi emosi, rohani dan juga fizikal mereka. Seterusnya, saya akan terangkan tentang apa itu maksud guru yang amanah. Jadi menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, amanah itu sendiri membawa maksud amanat yang dipercayakan kepada seseorang. Jadi macam kita tahu, amanah itu ialah di mana kita meletakkan kepercayaan dalam diri seorang individu yang tertentu. Jadi kalau dari aspek guru pula, guru yang amanah ialah guru yang sentiasa menjalankan tugasnya dengan jujur, ikhlas dan tidak menyalahgunakan kuasa ataupun kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jadi, guru mestilah bersikap jujur dan ikhlas dalam semua aspek kehidupan mereka. Contohnya, ketika mereka menyampaikan ilmu dan juga berinteraksi dengan murid-murid, iaitu di mana guru-guru tidak sepatutnya bersikap berat sebelah ataupun memilih kasih ketika berkomunikasi dengan murid-murid.
Hal ini dikatakan demikian kerana ada setengah guru yang melayan hanya setengah murid dengan layanan yang baik dan murid yang lain mereka layan dengan layanan yang kurang menyenangkan sehingga menyebabkan murid tersebut beranggapan bahawa mereka tidak dihargai oleh guru tersebut. Jadi sebabkan itulah setiap guru di dunia ini mestilah menerapkan sikap jujur dengan melayan semua murid dengan layanan yang sama. Terdapat beberapa ciri guru yang amanah. Yang pertama ialah integriti dalam tindakan. Jadi, perkataan integriti itu sendiri menurut Kamus Dewan edisi keempat membawa maksud kejujuran dan juga ketulusan seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan ataupun keputusan. Jadi disebabkan itulah guru yang amanah akan menerapkan sifat integriti ini dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada mereka. Jadi mereka tidak akan menyalahgunakan kuasa ataupun kedudukan yang diberikan hanya untuk kepentingan sendiri kerana mereka mengamalkan kejujuran ketika melakukan tugas yang diberikan. Sebabkan itulah mereka sentiasa mematuhi nilai serta etika keguruan yang berlandaskan falsafah pendidikan guru yang telah diletakkan oleh pihak kerajaan. Ciri guru amanah yang kedua pula ialah menjaga kepercayaan. Jadi disebabkan maksud amanah itu sendiri membawa maksud kepercayaan yang diletakkan dalam diri seorang individu. Jadi disebabkan itulah guru yang amanah juga ialah guru yang menjaga kepercayaan iaitu seperti rahsia dan juga maklumat peribadi, murid dan juga rakan sekerja mereka. Jadi misalnya apabila guru tersebut menjadi pendengar bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh murid ataupun rakan sekerja mereka, masalah tersebut hanya disimpan untuk diri mereka sendiri ataupun hanya untuk memberi penyelesaian bagi masalah yang dihadapi oleh individu lain itu. Jadi guru yang menjaga kepercayaan ini tidak akan bersikap seperti mulut murai iaitu menceritakan masalah tersebut kepada orang lain. Sebabkan itulah guru yang menjaga kepercayaan ini dapat membina hubungan yang baik dengan individu lain kerana mereka menerapkan sifat hormat menghormati dengan orang lain. Jadi untuk ciri guru amanah yang terakhir ialah pengurusan sumber yang telus. Jadi guru yang amanah sama sekali akan menguruskan sumber yang diberikan oleh pihak atasan dengan telus. Jadi contoh sumber yang diberikan ialah masa, bahan pengajaran dan juga dana. Jadi sebabkan mereka mempunyai amanah dalam diri mereka, sebabkan itulah mereka dapat pastikan yang semua sumber yang diberikan itu dimanfaatkan 100% kepada murid dan juga institusi pendidikan. Di sini saya ada sertakan dua kes di mana berlakunya penyalahgunaan dana dan juga penyalahgunaan masa dalam guru. Jadi yang pertama ialah penyalahgunaan dana iaitu pada 14 Oktober 2021 terdapat kes di Shah Alam di mana seorang bekas guru besar menyalahgunakan wang sumbangan zakat berjumlah 75,000 untuk kegunaan peribadi. Jadi pada asalnya wang tersebut sepatutnya diberikan ataupun diagihkan kepada murid-murid bersempena dengan program pemberian sumbangan hari raya. Tapi disebabkan sifat tamak dalam diri guru besar tersebut, dia menggunakan duit tersebut untuk kepentingan peribadi dia. Jadi untuk kes penyalahgunaan yang kedua iaitu penyalahgunaan masa. Jadi penyalahgunaan masa ni di mana seorang guru itu mungkin datang lambat ataupun pulang awal tanpa sebarang sebab yang munasabah. Iaitu contohnya seorang guru dia sering datang lewat ke sekolah ataupun terlepas waktu mengajar sehingga menyebabkan murid itu tidak dapat bimbingan daripada mereka. Jadi di situ merupakan salah satu contoh penyalahgunaan masa yang diberikan kepada guru. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita pergi kepada kesan guru yang bertanggungjawab dan amanah kepada pembelajaran dan pelajar. Jadi, guru yang bertanggungjawab dan amanah memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk generasi yang berkualiti serta mencorakkan masa depan murid. Mereka bukan sekadar menyampaikan ilmu di bilik darjah, malah menjadi pendidik, pembimbing dan sumber inspirasi yang membantu murid mengembangkan potensi diri ke arah kejayaan.
Sikap ini memberi impak yang besar bukan sahaja terhadap kualiti pembelajaran tetapi juga terhadap sahsiah dan kepribadian murid yang akan membentuk mereka menjadi individu yang lebih disiplin, berdikari dan bertanggungjawab dalam kehidupan. Baiklah, kita pergi kepada kesan atau impak yang pertama, guru yang bertanggungjawab dan amanah, iaitu dapat meningkatkan kualiti pembelajaran. Guru yang bertanggungjawab akan memastikan setiap murid mendapat pemahaman yang jelas terhadap sesuatu mata pelajaran. Mereka akan menyediakan bahan pengajaran yang berkualiti, menggunakan pelbagai teknik mengajar dan memastikan setiap murid mendapat bimbingan yang secukupnya. Jadi, untuk mencapai matlamat ini, guru perlu menggunakan pelbagai pendekatan yang berkesan seperti strategi pengajaran yang inovatif dan penggunaan teknologi kepada murid. Sebagai contoh, penyediaan bahan pengajaran yang berkualiti adalah elemen yang sangat penting dalam memastikan pembelajaran yang efektif. Guru boleh menyediakan nota yang mudah difahami, latihan berkualiti serta bahan interaktif seperti video, grafik dan simulasi bagi membantu murid memahami konsep dengan lebih mendalam. Penggunaan teknologi seperti pembelajaran berasaskan aplikasi ataupun e-learning juga dapat meningkatkan daya tarikan murid terhadap subjek yang dipelajari. Impaknya, apabila kualiti pembelajaran meningkat, prestasi akademik murid juga akan bertambah baik. Murid yang lebih memahami sesuatu mata pelajaran akan lebih yakin untuk menjawab soalan peperiksaan, mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan menunjukkan minat yang lebih mendalam terhadap ilmu. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada impak yang kedua, iaitu dapat membentuk murid yang berdisiplin dan berakhlak mulia. Jadi, guru yang amanah dan bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam membentuk murid yang berdisiplin dan berakhlak mulia. Sikap dan tindakan guru sering menjadi contoh kepada murid. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka bukan sahaja mengajar mata pelajaran tetapi juga mendidik tentang nilai-nilai kehidupan. Sebagai contoh, sikap disiplin yang ditunjukkan oleh guru seperti menepati masa, bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas serta menghormati peraturan sekolah akan memberi kesan positif kepada murid. Apabila murid melihat guru mereka sentiasa konsisten dalam mematuhi peraturan dan menjalankan tugas dengan penuh komitmen, mereka akan terdorong untuk mengamalkan disiplin yang sama dalam kehidupan seharian mereka. Jadi, guru yang amanah dan berintegriti dapat membentuk murid yang lebih berdisiplin, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Jadi, impak sikap disiplin yang ditunjukkan oleh guru ialah apabila murid melihat guru mereka sentiasa konsisten dalam mematuhi peraturan dan menjalankan tugas dengan penuh komitmen, mereka akan terdorong untuk mengamalkan disiplin yang sama dalam kehidupan seharian mereka. Jadi, yang kedua, dedikasi guru dalam mengajar dan membimbing. Jadi, murid akan belajar untuk lebih rajin, tekun dan tidak mudah berputus asa dalam menghadapi cabaran. Baiklah, impak yang seterusnya pula ialah dapat mewujudkan hubungan harmoni antara guru dan murid. Hubungan yang harmoni antara guru dan murid merupakan asas kepada persekitaran pembelajaran yang positif dan berkesan. Guru yang bertanggungjawab dan prihatin terhadap murid bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga memahami keperluan emosi, sosial dan akademik mereka. Apabila murid berasa dihargai dan didengar, mereka akan lebih selesa dan yakin untuk berinteraksi dengan guru serta meminta bimbingan apabila menghadapi kesukaran. Ini dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dan menyeronokkan. Sebagai contoh,
guru sebagai pendengar yang baik. Jadi, guru yang mengambil masa untuk mendengar masalah murid akan dapat memahami cabaran yang mereka hadapi dalam pembelajaran dan kehidupan. Sebagai contoh, guru boleh mengadakan sesi perbincangan atau kaunseling untuk membantu murid yang mengalami kesukaran dalam akademik atau menghadapi tekanan emosi. Ini akan membantu murid merasa lebih dihargai dan memberikan mereka keyakinan untuk terus berusaha. Yang kedua, memberikan dorongan dan penghargaan kepada murid. Jadi, pujian dan penghargaan terhadap usaha murid sama ada dalam akademik ataupun sosial dapat mengeratkan hubungan antara guru dan murid. Guru boleh memberikan kata-kata semangat, penghargaan dalam bentuk ganjaran kecil atau sekadar senyuman dan pujian untuk meningkatkan motivasi murid. Kesannya, ini akan dapat membantu mereka merasa lebih dihargai dan berusaha lebih gigih untuk mencapai kejayaan. Baiklah, kesan yang seterusnya pula ialah dapat meningkatkan motivasi dan keyakinan diri. Apabila seorang guru bertanggungjawab dalam mendidik, mereka akan lebih prihatin terhadap masalah dan keperluan murid. Jadi, murid akan rasa lebih selesa dan yakin untuk berinteraksi dengan guru serta meminta bimbingan apabila menghadapi sukaran. Sebagai contoh lain, setiap murid mempunyai kelebihan dan bakat tersendiri. Jadi, guru yang prihatin akan mengenal pasti keistimewaan murid dan membantu mereka mengembangkan bakat tersebut. Sebagai contoh, murid yang cenderung dalam bidang seni, muzik atau sukan boleh diberi peluang untuk menyertai pertandingan atau program kokurikulum yang sesuai. Jadi, apabila murid merasakan bakat mereka dihargai, mereka akan lebih yakin dengan kebolehan diri dan berusaha untuk mencapai kejayaan dalam bidang masing-masing. Jadi, kesannya ini dapat mewujudkan suasana pembelajaran dan pelajar yang positif dan menyeronokkan. Baiklah, kita masuk kepada impak atau kesan yang terakhir iaitu melahirkan murid yang bertanggungjawab dan berdaya saing. Jadi, apabila guru menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam kerja mereka, murid juga akan terdorong untuk mengamalkan nilai ini dalam kehidupan mereka. Guru juga bukan sekadar penyampai ilmu tetapi juga membentuk sasiah murid. Apabila guru menunjukkan sikap bertanggungjawab dan dedikasi dalam melaksanakan tugas mereka, murid akan terdorong untuk mencontohi sikap dan mengamalkan dalam kehidupan seharian mereka. Tanggungjawab yang diterapkan oleh guru bukan sahaja berkaitan dengan akademik tetapi juga meliputi aspek disiplin, etika dan kemahiran sosial yang penting dalam kehidupan mereka. Jadi, murid akan belajar untuk bertanggungjawab terhadap pelajaran, tugasan dan tingkah laku mereka sendiri. Kesannya, sikap ini akan membantu mereka menjadi individu yang lebih matang dan berdaya saing pada masa hadapan. Baiklah, yang pertama ialah membantu murid menghadapi cabaran dengan sikap berdaya saing. Jadi, murid yang bertanggungjawab juga lebih bersedia untuk menghadapi cabaran dalam kehidupan. Jadi, guru boleh mewujudkan persaingan sihat dalam kalangan murid dengan menggalakkan mereka menyertai pertandingan akademik, sukan atau aktiviti kokurikulum. Jadi, persaingan ini akan mendorong murid untuk berusaha dengan lebih gigih, meningkatkan kemahiran mereka dan belajar daripada kegagalan. Mereka juga akan memahami bahawa kejayaan memerlukan usaha berterusan dan bukan sekadar bergantung kepada kebolehan semula jadi. Jadi yang kedua pula ialah menanam nilai bertanggungjawab dalam disiplin dan tingkah laku. Jadi guru boleh menggalakkan murid untuk mengambil tanggungjawab dalam aktiviti kelas maupun kokurikulum seperti menjadi ketua kelas, pengawas atau ahli jawatan kuasa dalam organisasi sekolah. Melalui peranan ini, mereka belajar untuk mengatur tugas, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan lebih matang.
Sekarang sudah tiba masanya untuk kita membincangkan bagaimana seorang guru yang bertanggungjawab dan juga amanah mempengaruhi aspirasi murid. Tajuk ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Sebagai pendidik, kita bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi juga berperanan dalam membentuk sahsiah dan masa depan murid-murid. Tanpa membuang masa, mari kita ke slide seterusnya. Sebelum itu, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai 6 aspirasi murid kepada anda semua. Jadi, 6 aspirasi murid ini menjadi panduan dalam melahirkan generasi berdaya saing. 6 aspirasi ini merangkumi yang pertama, pengetahuan yang memastikan murid mempunyai ilmu yang luas. Yang kedua, kemahiran berfikir yang membantu mereka berfikir secara kritis dan juga kreatif. Selain itu, murid juga perlu memiliki kemahiran memimpin supaya dia mampu bertanggungjawab dan bekerjasama dalam pasukan. Yang keempat, kemahiran dwibahasa yang membolehkan mereka berkomunikasi dengan lebih baik di peringkat global. Jadi yang kelima pula, identiti nasional. Jadi identiti nasional ni memastikan murid mempunyai jati diri yang kukuh sebagai rakyat Malaysia. Manakala yang terakhir iaitu etika dan juga kerohanian, dia membentuk kepribadian yang berakhlak mulia. Jadi kesemua aspirasi ini sangat penting untuk membentuk murid yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah cemerlang dalam kehidupan. Bagaimana seorang guru yang bertanggungjawab dan juga amanah dapat mempengaruhi aspirasi murid? Saya telah sertakan 4 aspirasi murid untuk diterangkan kepada anda dengan lebih lanjut. Jadi, apa 4 aspirasi murid tu? Yang pertama, etika dan juga kerohanian. Yang kedua, kemahiran memimpin. Yang ketiga, kemahiran berfikir. Dan yang keempat, pengetahuan. Kita akan mulakan dengan etika dan kerohanian terlebih dahulu. Jadi, guru ni memainkan peranan yang penting dalam membentuk etika dan kerohanian. Kenapa? Kerana mereka ni merupakan contoh teladan utama bagi murid-murid. Saya akan bagi peribahasa Melayu. Jika guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Jadi, tingkah laku guru akan mempengaruhi sikap murid sama ada positif ataupun negatif. Jika guru menunjukkan sikap yang berdisiplin, tanggungjawab, jujur dan sebagainya, murid-murid juga akan mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, jika seorang guru tu adil dan jujur dalam memberi markah dalam peperiksaan, maka murid-murid akan ikut tingkah laku mereka. Tapi sebaliknya, jika guru sering melanggar perjanjian ataupun sering sikap sambil lewa dalam membuat kerja, murid ni akan hilang kepercayaan kepada guru tersebut dan juga hilang motivasi untuk mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan. Jadi, selain itu, guru juga berperanan dalam mendidik murid mengenai amalan kerohanian dan juga nilai murni seperti hormat menghormati, kasih sayang, serta kepentingan membantu orang lain. Dengan menggunakan etika dan juga kerohanian, yang jika murid tersebut ada etika dan
tanggungjawab yang tinggi, seorang guru dapat melahirkan murid yang berakhlak mulia, berdisiplin, bertanggungjawab dan sebagainya. Dia sekaligus dapat membentuk generasi yang cemerlang. Jadi kita pergi kepada aspirasi yang kedua, iaitu kemahiran memimpin. Jadi kemahiran memimpin dalam kalangan pelajar dapat dibentuk melalui peranan guru yang bertanggungjawab dan juga amanah dalam memberi peluang kepada mereka untuk memimpin. Seorang guru bukan sahaja berperanan untuk mengajar, tetapi mereka juga berperanan untuk membimbing murid supaya dapat mengembangkan lagi potensi kepimpinan mereka. Jadi antara langkah yang boleh dilakukan oleh seorang guru ialah melantik murid mereka menjadi ketua kelas, pengawas sekolah, ketua rumah sukan ataupun ketua dalam satu kumpulan. Namun penting bagi seorang guru untuk memastikan peluang diberikan secara adil kepada semua murid, bukan hanya kepada individu yang sama berulang kali. Jadi saya bagi contoh, seorang guru mestilah memberi peluang kepada semua murid mereka untuk mencuba menjawat sesuatu jawatan supaya murid ni dapat rasa bagaimana besarnya tanggungjawab, menggalas sesuatu tanggungjawab untuk memimpin orang lain. Jadi kesan daripada pendekatan ini sangat besar. Murid ni akan lebih yakin dengan kebolehan mereka apabila diberi tanggungjawab yang besar ini. Jadi mereka juga akan belajar bagaimana menguruskan rakan sebaya, menyelesaikan masalah dengan bijak, serta berlatih membuat keputusan dengan adil dan juga rasional. Jadi mereka akan memperbaiki diri untuk memimpin. Seterusnya kita akan beralih kepada aspirasi yang ketiga, iaitu kemahiran berfikir. Jadi kemahiran berfikir ni membantu murid berfikir secara kritis, menyelesaikan masalah secara kreatif dan juga membina keyakinan diri. Jadi guru ni berperanan untuk merangsangkan pemikiran inovatif melalui aktiviti seperti membina poster yang interaktif atau permainan kuis digital bagi pembelajaran yang lebih menarik. Jadi barulah murid-murid kita dapat merangsangkan idea-idea yang berada di fikiran mereka kalau guru-guru mereka kreatif. Jadi menurut Robinson 2011 dalam Out of Our Minds, Learning to be Creative, kreativiti dalam pendidikan membentuk minda inovatif murid untuk menghadapi cabaran masa depan. Oleh itu, guru perlu mewujudkan persekitaran yang menggalakkan eksplorasi, idea dan keberanian mencuba. Dengan cara ini, kita dapat melahirkan murid yang inovatif, berdaya saing dan mampu memberi impak positif kepada masyarakat. Kita telah sampai ke penghujung. Jadi aspirasi yang keempat, iaitu yang terakhir, ialah pengetahuan. Jadi guru yang bertanggungjawab menggunakan teknologi digital sebagai alat bantu mengajar bagi memastikan murid memahami konsep dengan lebih baik. Aplikasi seperti YouTube, Kahoot dan juga Quizizz menjadikan pembelajaran lebih interaktif, manakala simulasi makmal maya membantu murid memahami eksperimen secara visual. Jadi selain itu, aplikasi seperti Duolingo memperkukuhkan lagi pemahaman secara kendiri. Jadi menurut Mishra dan Kuala 2006, teknologi dalam pendidikan meningkatkan keberkesanan pembelajaran kerana lebih menarik dan mudah difahami. Jadi kesannya
murid lebih berminat untuk belajar dan mampu memahami konsep dengan lebih mendalam. Jadi selain itu dia menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan juga menyeronokkan. Jadi di sini kami ada sertakan sedikit rujukan daripada penerangan pembentangan kami sebentar tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana menonton.